Ni aku tunjuk kat korang benda yang biasanya rumah B40 macam aku jarang nak ada. Sebab benda ni biasanya harga dia mahal. Ini smart door lock daripada Expose. So kita tutup dulu pintu. Dia pakai bateri AAA 4 biji. So senang, tak payah nak cas-cas. Habis bateri terus tukar. Lepas tu pintu ni kalau kau tutup dia akan auto lock. Nampak? Tak boleh buka. So cara buka dia ada banyak. First pakai password. Boleh masuklah password korang. And then pakai RFID ni, dia ada bagi dua. Touch dekat sini, boleh buka. Ketiga, pakai thumbprint lah. Boleh masuk 100 thumbprint kat sini. Alamak, salah pula. Sekali lagi. Nampak, terus boleh buka. Design moden, cantik. Nampak macam rumah orang kaya. Padahal B40. Macam tadi aku cakap, boleh tutup dia akan auto lock. So tak boleh buka pada depan, pada luar. Tapi boleh buka pada dalam. Tapi nak lagi secure, kau tarik tombol dalam ni ke atas. Dia akan lock dengan lebih secure. Nak buka, buka lah dari dalam. Daripada luar, macam biasalah, pakai password ke, RFID ke, thumbprint ke. Smart kan sistem dia ni. Dulu harga dia beribu benda ni. Sekarang harga dia 200 tak sampai.